Akhirnya kita dapat curi. Tangkap Safa ni. Pembelok yang koyak ni. Dah. Pagar tutup. Dah. Ainul, buat dia turun. Buka dah dulu pun nak masuk. Tutup. Tutup. Tu. Jom. Jalan. Box Safa tu dekat bawah tanah. Masuk. Masuk. Nanti kita sempat langgar Safa punya motor tu. Dan kita dapat cari. Turun. Mana Safa? Ni, dekat bawah ni. Turun. Turun. Jalan masuk. Okey. Okey. Cepat. Jangan tembak dia dulu. Sorry, bos. Sekejap. Kita kena letak benda dekat sini. Bagus. Dah katil dah untuk dia. Dah. Ainul, Bunga. Mana Muhaimin? Muhaimin cedek beret. Dia sakit perut, koyak dia. Dia cedek beret. Patutlah. Okey. Siapa nak jaga Safa ni? Saya jaga. Ainul, Bunga. Aku masak. Dia ada pistol, bos. Oi, serahkan pistol kau. Oi. Masuk. Atau kau kena tembak. Masuk. Angkat tangan. Masuk. Saya bagi pistol, bos. Masuk dulu. Siapa bos kau? Masuk. Aku tembak. Tak ni. Ambil kau. Okey, tutup. Ainul, Bunga jaga dia. Baiklah. Ainul jaga dia. Mana Bunga ni? Bunga? Yo, aku masak. Masak dah dulu. Jaga dia betul-betul Ainul. Baik, bos. Saya nak pergi buat kerja je. Tapi dekat je belakang ni je. Okey. Kalau ada apa-apa cakap tu Ainul. Baik, bos. Cari beret. Jom. Cari beret. Apalah dia? Ainul, okey ke? Okey. Saya tengok benda yang tak elok pula. Benda saya. Okay. Tutup dulu. Bunga, okey ke kat atas? Saya dah masak. Okey. Ainul? Ya. Kat sini dah. Bagi dia makan. Makan. Nak apa? Bagilah dia, Bunga. Jangan makan dulu kau berdua. Saya dah makan dah. Dah tutup. Nanti dia keluar. Oi, jangan dia keluar. Dah. Ainul jaga Bunga. Bunga, kemas bilik atas. Okey, bos. Cepat. Oi, cepat. Salah. Kembarlah korang berdua ni. Makan dulu ya. Mak kat sini dah siap. Bos. Dia keluar, bos. Kejar dia. Bunga. Bunga masuk. Kejar dia. Bunga masuk. Di mana dia? Oi, duduk. Kau nak dari mana? Angkat tangan kau. Aku akan tak kenali pada korang. Oi, tak gunalah. Ya. Di mana dia, bos? Lepaskan saya. Aku terlepaskan. Mana dia? Cari. Mana? Mana? Dia kat luar rumah, bos. Cepat. Bunga, ambil pistol semua orang. Lagi. Okey. Buka pintu. Okey. Mana kereta? Okey. Masuk. Ainul semua masuk. Saya dah kat bawah, bos. Saya dah dekat klinik. Okey, Bunga. Moga dah masuk dah. Tutup. Okey dah. Dia silang, bos. Dia tak lipat, bos. Terliput. Okey, Ainul ni masuk. Baiklah, bos. Masuk dah? Dah, bos. Okey. Kita dah berjaya tangkap dia dah. Dia terlepas. Sekejap. Yang apa tadi? Tak gunalah. Tak guna. Korang. Tak apa korang. Kita jangan. Kita cari dia malam nanti ke petang ni. Tak apa. Kita. Kejap. Saya nak belanja korang aiskrim. Nak ambil duit je Bagus korang. Siapa ni? Apalah. Okey, jom kita keluar. Jom. Jangan buat benda tak? Nak kami turun ke, bos? Turun. Ada tengkorak. Jom.
Saya rasa Safa ni. Safa tak dekat atas. Kita cari dulu. Ha. Tak. Tak. Dia tak ambil duit. Tapi dia hancurkan. Jom. Cari Safa. Sampai jumpa. Ainul, jom. Bunga jom. Ainul bunga tak. Dia memang. Bos, saya tak boleh masuk, bos. Saya bersama lah. Okey. Dah lah keluar. Pergi ke. Aku tak boleh keluar. Bos! Tak apa. Bos! Ainul. Pergi dekat bunga. Cepat. Baik, bos. Cari Safa sampai Saya dapat. dah naik kereta, bos. Hah? Saya dah naik. Dah naik? Dah naik. Bunga dia. Aku tak boleh keluar. Bunga cepat bunga. Tak apalah kita tolong bunga ni nanti dia botak lah dia. Bunga ni gaji dia kena tolak. Betul, bos. Cepat keluar. Korang kenapa ikut? Botak lah dia orang ni. Pecat dia dua gang. Sorry ya, bos. Okey. Ya, bos. Dah naik Dah. Okey, dia kita pergi. Safa tu macam ni keluar. Bos, Apa? saya dengar dekat Bunda ada hantu, bos. Itu cerita je lah. Atau boleh jadi real life, bos. Saya pun tengok cerita hantu. Saya pergi situ. Tak ada hantu pun. Dekat saya pernah dulu masa sekolah saya. Ada satu karnival tu. Saya pergi rumah hantu. Tak ada. Asap je lebih. Hantu je sikit. Haha. Hantu je sikit. Ish. Oi, Tak. Cantiknya. Alamak. bos, asal bos ada lesen ke? Sekejap. Bos guna kuasa kereta bos. Okey, ni kuasa kereta bos. What? Bos ni orang paling kaya dekat Brookhaven. Nanti bos nak tukar bos punya rumah ni. Rumah bos buruk lah. Okey. Saya buka. Okey, keluar. Buka. Cepat. Tapi Safa tu... sorry korang saya tak belanja aiskrim. Tak apa. Bos, saya faham, bos. Buka lagi tu. Faham tak faham? Baik. Kejap. Kenapa saya rugi cakap Safa tu koyak. Saya rugi. Kenapa, bos? Sebab dia koyak. Kenapalah saya cakap koyak kat dia. Bazir. Okay dah. Tutup guys. Tugas lagi. Tutup. Dah, bos. Okay dah, jom. Kita masuk. Saya masak ke, bos? Ditangkap lagi, bos. Malam ni kita gerak terus. Okey, baik, bos. Saya tembak, bos. Dah berlatih dulu boleh. Nak buat apa boleh. Tapi kalau nak jumpa saya dekat bilik tengah. Okey. Saya nak buat kerja jap. Dengan laptop saya. Okey, jap guys. Gas lagi. Gas tu korang lah. Okey. Korang nak jumpa. Okey, buat kerja dulu tahu. Kalau ada jumpa Safa, cakap je. Cakap je. Bos, Buat kerja. Ya? saya jumpa dia Mana ada? dekat depan rumah. Cepat. Kat depan rumah, go orang. Cepat. Ambil pistol. Ambil pistol. Okey. Ambillah aku. Mana? Cepatlah bukalah rumah ni. Bukalah kunci. Cepatlah masuk. Oh. Buka cepat. Buka. Cepat buka lah. Tak boleh, bos. Tak boleh buka pagar ni pandai. Saya memang pandai. Korang nak kata apa? Kena spot padahal. Kau mencuri. Kisah. Cepatlah, bos. Tak apalah. Okey dah boleh. Okey, masuk. Jangan gelak. Ini serius. Serius. Okey, masuk. Dah masuk, bos. Okey. Bodoh. Safa kat mana? Korang ni lambat buat kerja. Saya dah masuk lah, bos. Patut dihukum. Jap. Tak patut, bos. Tak patut. Tu. Lari kejar dia. Lupa. Tak apalah. Korang. Alamak macam mana ni. Nak naik je lori bos. Baik, bos. Saya dah. Sebab kawan bos pernah cakap dekat Brookhaven ni ada tempat rahsia. Kau
Dia pergi situ. Tak silap saya. Tingkatkanlah kelajuan kereta bos ni. Oh, kejap. Okey, bagus. Ainul. Ainul, bunga mana? Tak tahu bos. Bunga kalau dia seorang mana boleh lawan? Perjutaan booster. Bos. Dia tak ada lesen. Wah, dulu belajar lesen umur 5 tahun. Padahlah. Bos cita-cita dulu nak jadi askar ke apa? Tak nak jadi perompak. Tak saja. Toh kan. Tapi mana bunga ni? Cuba walkie-talkie bunga sikit. Salah. Bunga-bunga atas, bunga-bunga. Bunga mana? Bunga-bunga, kat mana bunga? Sekejap, saya ambil walkie-talkie saya sekejap. Saya bagi walkie-talkie dekat bos. Okey, cepat ambil. Sekejap, saya bagi. Saya lupa nak bawa tu. Okey. Okay, dah. Sekejap. Mana bunga ni? Tes bunga. Sila jawab. Bunga. Mesti Safa tangkap dia tu. Terus Safa tangkap dia kot. Lambat lah kita ni. Tapi mana dia kat sini kan? Hello, Muin. Aku call kau. Kau nak apa, Safa? Aku nak kawan kau sendiri. Itu saja daripada kali ni, guys. Sorry lah, guys, sebab Internet tak ada, guys. masa saya berhentikan video tadi yang panjang jugalah. Internet tak ada. Bunyi tu tu tak ada kan? Dorang tunjuk handphone dorang, tunjuk tiba-tiba tak ada kan, guys. Okey, part 3 akan kembali. Part 3 dalam hari Ahad. InsyaAllah hari Ahad nanti, guys. Bye-bye. Tak janji. Bye-bye, guys.